Hai, selamat berjumpa minggu semua. Okay, Alhamdulillah hari ini terakhir kita di bulan Mei 2026. Okay. So kalau kita sikit dari segi simpanan kita, kalau kita simpan 1 bulan 1 gram, okay, sebenarnya sedar tak sedar tuan-puan sebenarnya dah menyimpan sekurang-kurangnya 5 gram emas. Tuan-tuan perasan tak 5 gram emas tu berapakah nilainya sekarang? Okay, sekitar RM3,000. Tahniah kepada mereka yang dah ada pun simpanan untuk tahun 2026 ini sekitar RM3,000. Sebenarnya tuan-puan, bukanlah jumlah yang besar yang kita cari, tetapi berapa banyakkah yang kita boleh konsisten dalam menyimpan. Sebenarnya tuan-puan, untuk menabung dan membina kekayaan diri sebenarnya bukan persoalan gaji, bukan persoalan pendapatan yang tinggi, tetapi persoalannya konsisten, disiplin dalam menyimpan. Begitulah. So kalau kita jadikan ini sebagai rutin setiap bulan, insyaAllah penghujung 2026 ini tuan-puan ada minimum sekurang-kurangnya sekitar 12 gram emas, nilai sekitar 7 hingga 8 ribu ringgit, bergantung kepada kenaikan harga emas semasa. Pada saya harga emas sekarang berada di paras yang amat bagus, iaitu di bawah RM700 untuk 1 gram. Mengikut laporan daripada pakar-pakar menyatakan bahawa harga emas boleh mencecah RM800 menjelang hujung tahun 2026. Jadi tuan-puan, gunakan peluang dan ruang ini untuk mengumpul dan menambah seberapa banyak gram emas dan simpanan tuan-puan. Ingat tuan-puan, satu keluarga 1 kilogram. Saya doakan tuan-puan mencapai impian. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.